Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya Nur Sazla Syamimi binti Muhammad Syaufi daripada PISMP ambilan Ogos 2022 keluaran Mei 2027 daripada kelas Bahasa Melayu 2. Saya merupakan salah seorang siswi daripada IPGM Kampus Kota Baru dan pada hari ini saya akan menyempurnakan tugasan 2 bagi subjek BMMB 3243 Pengajaran Seni Bahasa dan Tata Bahasa Bahasa Melayu. Sebelum meneruskan pembentangan saya dengan lebih lanjut, pada hari ini saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih terlebih dahulu kepada pensyarah pembimbing saya iaitu Puan Mariam binti Abdullah atas segala tunjuk ajar dan bimbingannya sepanjang saya melaksanakan tugasan dalam subjek ini. Pada hari ini saya akan berkongsi tentang satu bahan bantu belajar yang diberi nama sebagai INSEPA. INSEPA merupakan singkatan kepada Indahnya Seni Pantun. Jadi, untuk bahan bantu belajar ini saya telah ciptakan khusus kepada guru ataupun murid tahun 3 yang ingin mempelajari tentang aspek seni bahasa iaitu pantun. Bahan bantu belajar ini bertepatan dengan dokumen standard kurikulum dan pentaksiran bagi tahun 3 iaitu standard kurikulum 4.2 menghayati keindahan dan kesantunan bahasa dan sastra dan juga standard pembelajaran 4.2.1 menglafazkan pantun yang mengandungi bahasa yang indah dan menjelaskan maksud. Jadi menggunakan kit INSEPA ini, guru-guru boleh mencapai antaranya beberapa objektif pembelajaran. Antara objektif pembelajaran yang dapat dicapai menggunakan kit ini adalah 1. Mengenal pasti pembayang dan maksud pantun. Yang kedua, murid dapat melafazkan pantun dengan sebutan dan intonasi yang betul. Dan yang ketiga, murid dapat melengkapkan pembayang dan maksud pantun. Bahan bantu belajar yang diberi nama kit INSEPA ini merupakan inspirasi daripada permainan dam ular yang juga kita boleh memutarkan roda di mana di dalamnya terdapat beberapa QR yang telah saya sertakan bagi memudahkan pengajaran dan pembelajaran guru dan juga murid. Antara isi kandungan ataupun apa yang terdapat pada kit ini adalah yang pertama, di sisi kanan kit tersebut terdapatnya QR e-buku nota interaktif apa itu pantun. Yang kedua, terdapatnya QR ataupun imbasan jom jejak pembayang dan maksud pantun. Dan yang ketiga, apabila kita buka kotak ataupun kit itu, adanya terdapat eksplorasi pantun. Baiklah, kita ke segmen yang pertama dahulu yang terdapat dalam kit INSEPA ini. Yang pertama ialah e-buku nota berkenaan nota interaktif apa itu pantun. E-buku nota interaktif ini adalah amat bersesuaian kerana murid-murid dapat membaca pantun dan juga mengenali apa itu maksud pantun, ciri-ciri pantun, jenis pantun yang terdapat dalam nota ini. Dan juga dengan bimbingan guru, guru boleh menunjukkan cara melafazkan pantun dengan nada, sebutan dan intonasi yang betul. Dalam buku nota ini juga boleh diselitkan dengan video macam mana guru nak lafazkan pantun tersebut agar murid-murid yang tidak berada di sekolah ataupun murid-murid yang tidak mengikuti kelas secara langsung dapat mengaksesnya secara atas talian dan juga di mana-mana sahaja mereka berada. Bagi segmen yang pertama ini, saya telah memuat naik satu e-buku nota interaktif yang bertajuk Apa Itu Pantun di aplikasi ataupun perisian Haizin Flipbook, di mana dalam Haizin Flipbook tersebut saya telah sertakan juga dengan latar belakang, infografik ataupun visual yang menarik perhatian murid serta
nota yang memudahkan guru untuk menerangkan apa itu pantun. Jadi antara kelebihan e-buku nota interaktif, apa itu pantun yang telah saya hasilkan bersama-sama kit InSepak ini adalah yang pertama, mudah diakses dan cepat. Kenapa saya berkata sedemikian? Kerana kit ataupun QR yang telah ditampal pada kit InSepak tersebut merupakan pautan ringkas yang akan dapat diakses oleh murid serta guru dan juga ia dapat dikongsikan kepada murid-murid yang lain. Dan yang kedua, terdapatnya visual interaktif dan menarik. Pada e-buku nota interaktif tersebut, saya telah menggunakan beberapa latar belakang dan juga visual yang dapat menarik perhatian murid untuk membacanya serta mempelajari apa itu pantun. Yang ketiga, boleh dikemas kini dan juga diguna semula. Buku ataupun e-buku nota interaktif ini saya telah lakukan, contohnya kalau kita dah buat nota dalam buku tersebut tapi kita nak tambah lagi ataupun kita nak masukkan lagi beberapa input-input yang terkini, guru-guru boleh mengedit ataupun memurnikan semula buku nota tersebut. Yang keempat, mudah diintegrasi dengan elemen multimedia. Hal ini kerana e-buku nota interaktif ini kita dapat masukkan elemen-elemen seperti video, audio yang memudahkan murid bukan sekadar membaca tetapi juga boleh menggunakan kemahiran-kemahiran seperti mendengar dan juga dapat menganalisis maklumat-maklumat yang terdapat dalam e-buku nota tersebut. Seterusnya, dalam segmen kedua pada kit InSepak tersebut adalah di sisi kiri kit InSepak terdapat satu QR yang boleh diimbas dan juga pautan tersebut akan membawakan guru ataupun murid untuk ke satu gamifikasi digital yang diberi nama Jom Jejak Pembayang dan Maksud Pantun. Saya telah menggunakan aplikasi Z-Quiz untuk melengkapkan kuis ini. Terdapat soalan-soalan yang berkaitan dengan apa itu pantun, iaitu nota yang telah diberikan dalam bentuk e-buku nota tersebut. Jadi guru-guru boleh menilai ataupun mentaksir murid-murid adakah murid faham, adakah murid baca nota yang telah cikgu sediakan sebelumnya dan juga dapat memastikan murid ini faham ataupun tidak tentang isi pembelajaran tersebut. Jadi guru boleh menilai sama ada objektif pada hari tersebut dapat dicapai ataupun tidak. Terdapat beberapa kelebihan apabila kita menggunakan aplikasi ataupun gamifikasi digital ini. Saya telah mengintegrasikan aplikasi digital ini kerana terdapat beberapa kelebihan yang utama. Antaranya yang pertama ialah ianya sangat interaktif dan seronok. Hal ini bertepatan dengan murid tahun 3 yang sentiasa inginkan permainan, sentiasa inginkan keseronokan. Jadi guru-guru boleh menggunakan aplikasi-aplikasi seperti ini supaya murid-murid itu dapat berasa seronok untuk belajar dan juga mereka tidak bosanlah dalam kelas sekadar membaca dan juga menulis, tapi mereka juga dapat belajar sambil bermain. Yang kedua, kelebihan aplikasi ataupun perisian yang telah saya integrasikan ke dalam kit ini adalah dapat menilai kefahaman secara segera. Hal ini kerana apabila murid-murid telah selesai menjawab ataupun mengakhiri kuis tersebut, satu keputusan penuh akan terpapar dalam aplikasi yang cikgu-cikgu buat. Dalam aplikasi kuis tersebut akan terpaparnya masa dan juga keputusan murid mana yang dapat nombor 1, nombor 2 dan seterusnya. Yang ketiga ialah menyesuaikan pembelajaran abad ke-21.
Hal ini kerana pembelajaran abad ke-21 menekankan integrasi digital dalam pendidikan. Jadi, guru-guru boleh menggunakan aplikasi sebegini untuk digunakan dalam sesi PDP. Kelebihan jom jejak pembayang dan maksud pantun yang terdapat pada kit ini adalah boleh dibuat secara individu ataupun berkumpulan. Maksudnya apabila guru-guru membawa murid ke amal komputer ataupun boleh berikan secara individu tersebut, contohnya apabila murid telah berada di rumah, jadi murid-murid dapat mengakses sendiri secara individu aktiviti ini ataupun secara berkumpulan. Contohnya dalam kelas terdapat ranti yang terhad, jadi sekolah komputer penuh contohnya. Jadi guru-guru gunakan alternatif membuat aktiviti ini secara dalam kumpulan. Seterusnya, segmen yang ketiga dalam kit Insepa ini adalah eksplorasi pantun. Di mana dalam segmen eksplorasi pantun ini, murid-murid sebenarnya terlibat dengan gamifikasi yang akan melibatkan murid secara aktif. Murid akan menyertai permainan ini dengan aktif kerana terdapat soalan-soalan mengikut aras dalam sampul surat yang berbeza warna tersebut. Contohnya dalam sampul surat yang berwarna hijau merupakan soalan-soalan yang beraras rendah, manakala dalam sampul surat yang berwarna kuning, soalannya adalah aras sederhana dan juga warna merah aras tinggi. Dalam eksplorasi pantun ini, penyertaannya adalah secara fizikal, di mana murid-murid dapat memutarkan roda sendiri dan juga menggerakkan karakter-karakter mereka di atas nombor-nombor yang telah disediakan. Dan juga apabila mereka jatuh pada nombor yang di mana warna hijau, mereka perlu mengambil soalan yang terdapat di dalam sampul yang berwarna hijau dan juga menyelesaikan misi-misi ataupun soalan-soalan yang terdapat dalam sampul tersebut sehinggalah tamat. Antara kelebihan segmen eksplorasi pantun ini adalah yang pertama, dapat menggalakkan pemikiran kritis dan kreatif murid-murid. Hal ini kerana dalam soalan-soalan ataupun dalam sampul surat yang telah disediakan, soalan-soalan berbentuk percambahan idea, soalan berbentuk memahami dan juga soalan berbentuk daripada aras mudah sehinggalah paling tinggi terdapat dalam sampul-sampul surat tersebut. Jadi murid perlu menggunakan pemikiran kritis dan kreatif untuk menyelesaikan soalan-soalan yang telah disediakan. Baiklah, yang kedua adalah pendekatan gamifikasi yang menyeronokkan. Di samping adanya pendekatan gamifikasi secara atas talian ataupun digital, gamifikasi secara fizikal ini juga dapat memupuk semangat kolaborasi ataupun dapat membuatkan murid rasa seronok untuk belajar dan juga bermain bersama kawan-kawan di samping mendapat ilmu pengetahuan dan juga kemahiran yang baru. Kelebihan eksplorasi pantun yang terdapat dalam kit Insepa ini adalah pengaplikasian pendekatan pembelajaran terbeza. Hal ini kerana dalam sesebuah kelas kita tahu bahawa adanya murid yang merupakan murid daripada aras rendah, sederhana dan tinggi. Jadi apabila guru-guru menggabungkan mereka dalam satu kumpulan dan juga soalan-soalan yang disediakan adalah berbeza aras, jadi ini memberi peluang kepada semua murid untuk cuba menjawab dan juga menyertai permainan dan juga aktiviti pembelajaran pada hari tersebut. Yang keempat adalah menyokong pembelajaran kolaboratif. Hal ini bertepatan dengan konsep 6C KPPB di mana kolaboratif merupakan salah satu daripada 6C tersebut. Jadi guru dapat menjadi pemangkin ataupun fasilitator apabila murid-murid melakukan aktiviti eksplorasi pantun ini dan juga secara kolaboratifnya guru dapat melihat adakah murid-murid ini dapat menyertai secara perkumpulan aktiviti yang telah disediakan.
Jadi, terdapat banyak kepentingan yang dapat diperoleh daripada bahan bantu belajar Kit Insepa yang telah saya sediakan ini. Antaranya ialah dapat mencapai objektif pembelajaran di mana Kit Insepa ini dapat membantu guru mencapai objektif pembelajaran dengan adanya nota, permainan, gamifikasi dan juga contoh bagaimana dapat melafazkan pantun dengan betul yang iaitu dapat mencapai objektif pembelajaran yang telah ditetapkan sekaligus mencapai standard pembelajaran yang telah ditetapkan pada hari tersebut. Kedua ialah kepentingan adanya BBB Kit Insepa ini adalah ianya dapat menggalakkan penglibatan murid secara aktif iaitu dengan terdapatnya elemen seperti roda berpusing, laluan-laluan bulatan tersebut, sampul yang berwarna-warni serta aktiviti yang berasaskan aras berbeza, murid dapat terlibat secara aktif dan juga ianya menyeronokkan bagi murid-murid. Murid juga dapat lebih fokus dan berminat dalam memahami keindahan pantun dan sekaligus mencapai objektif dan juga standard pembelajaran yang telah ditetapkan pada awal pembelajaran. Yang seterusnya ialah menyokong pelbagai gaya pembelajaran. Kit Insepa ini dapat menyokong murid yang belajar melalui pelbagai cara, contohnya visual, kinestetik, audio yang sesuai untuk murid-murid yang berlainan tahap keupayaan. Contohnya, apabila murid kurang faham apabila membaca, mereka dapat mendengar daripada video-video yang telah disertakan dalam e-buku nota tersebut. Jadi pendekatan yang menggunakan pelbagai deria ini membolehkan murid dapat memahami pantun dengan lebih mendalam dan dapat menanam minat mereka terhadap indahnya seni pantun. Yang keempat ialah pengaplikasian digital. Kit Insepa boleh diakses dan juga dibuat menggunakan e-buku iaitu e-buku nota interaktif yang telah saya hasilkan itu dan juga kuis interaktif seperti Z-Quiz yang telah dijadikan aktiviti dalam Kit Insepa ini. Ianya menjadikan kit ini lebih dinamik dan juga boleh diakses di mana-mana iaitu selaras dengan PDP masa kini dan juga pembelajaran abad ke-21. Seterusnya ialah kepentingan bahan bantu belajar yang telah saya hasilkan ini ialah ianya berpusatkan murid iaitu murid diberi peluang untuk memilih soalan mengikut tahap sendiri iaitu mudah, sederhana, tinggi. Jadi ianya terdapat pelbagai tahap kognitif dan juga murid dapat menyesuaikan soalan dan juga tahap mereka. Ini menjadikan mereka lebih bermotivasi, lebih berkeyakinan dan juga berdikari dalam menghayati seni pantun. Dan yang terakhir ialah saya telah menggunakan pendekatan tematik iaitu aktiviti-aktiviti dalam kit pantun tersebut adalah berkaitan dengan aktiviti yang bertemakan kasih sayang iaitu pantun nasihat yang terdapat dalam nota dan juga soalan-soalan yang terdapat di dalam kit tersebut. Jadi walaupun contohnya guru tidak mahu menggunakan tema kasih sayang, guru-guru boleh sesuaikan kit ini dengan tema-tema yang lain iaitu sangat fleksibel kepada guru untuk menukar soalan dalam kit tersebut kepada soalan yang lain. Contoh tema lain yang boleh digunakan dalam kit ini ialah seperti tema alam sekitar, tema kebudayaan dan juga sebagainya. Jadi ini menjadikan pembelajaran itu lebih bermakna dan juga relevan dalam kehidupan seharian murid. Jadi sebagai rumusannya, Kit Insepa ini bukan sahaja membantu murid menguasai aspek seni bahasa iaitu pantun dengan lebih mantap, malah ianya turut menjadikan pembelajaran pantun itu
lebih berkesan, lebih menyeronokkan dan juga inklusif, iaitu sesuai dengan semua peringkat umur, peringkat keupayaan dan juga keadaan fizikal. Melalui pendekatan yang interaktif dan juga kreatif ini, kit ini saya yakin ianya mampu merangsang minat murid terhadap seni pantun yang telah menjadi warisan kita sebagai rakyat Malaysia dan juga bangsa Melayu itu sendiri dengan lebih mendalam. Ianya merupakan satu inovasi pendidikan yang selari dengan keperluan pembelajaran abad ke-21 iaitu PAK21 serta ia mampu menjadi pemangkin dalam mewujudkan kemahiran berfikir aras tinggi murid serta komunikasi dan kolaborasi dalam kalangan murid dengan menggunakan aktiviti-aktiviti ataupun segmen yang terdapat dalam kit InSepa tersebut. Dan yang terakhir semestinya mampu menjadi jalan untuk kita mencapai objektif dan standard pembelajaran seperti yang telah dinyatakan dalam DSKP tahun 3. Jadi ini merupakan beberapa senarai yang menjadi rujukan saya dalam membina bahan bantu belajar ini. Sehingga kita bertemu lagi. Sekian, terima kasih.